Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada pandangan saya, pembentukan personaliti kanak-kanak dan remaja ni dipengaruhi oleh kedua-dua jenis faktor faktor genetik dan persekitaran. Menurut teori trait Gordon Allport, personaliti seseorang terbentuk daripada gabungan pelbagai trait. Terdapat 3 jenis trait iaitu trait sekunder, trait utama dan juga trait kardinal. Aspek genetik menentukan asas personaliti seperti tahap emosi dan terpameran yang diwarisi oleh ibu bapa. Namun, Allport menegaskan bahawa persekitaran juga memainkan peranan penting. Contohnya, cara didikan keluarga, pengaruh rakan sebaya dan budaya sekeliling yang membentuk cara seseorang tu untuk berfikir dan juga cara mereka bertingkah laku. Jadi, jelaslah bahawa personaliti ni bukan hanya diwarisi, tapi juga dibentuk melalui pengalaman hidup. Maka genetik memberi asas, tapi persekitaranlah yang membentuk siapa diri kita yang sebenarnya.